kepada Ustaz Muazzam bin Abdul Majid selaku ahli jawatan kuasa penyerahan surah Al-Jawahir Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggung Ibrahim. Majlis dengan segala hormatnya, mempersilakan. Izinkan oleh Allah SWT untuk sama-sama berada di dalam majlis yang mana majlis ini mudah-mudahan dinaungi berpuasa, kemudiannya membaca Al-Quran dan juga berinfak, iaitu menyumbang dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan majlis kita pada petang ini dirahmati dan diberikan keberkatan oleh Allah SWT. Bagi saudara dan saudari yang dikasihi Allah sekalian, sebenarnya secara tidak langsung salah seorang wakil daripada Universiti Bikers ini adalah pensyarah kita Tuan Haji Risto Jadi saya program ini semoga Allah memberkati dan kita dapat menggerakkan silaturahim kita sesama pelajar dan kepada para pengurusi majlis. Saya hormati sahabat saya Tuan Haji Sadiq Suhaib. Saya dah lama kenal beliau sebenarnya. Selaku wakil kepada para MPD. Saya hormati juga Ustaz Muazzam bin Majid, pengarah surah Al-Jawahir, sahabat saya Encik Fauzi Rasidi, dan Patu Haji Putih selaku Timbalan Presiden Universiti Bikers, dan juga Tuan Haji Ariston yang sedang khusyuk di gambar itu. Saya hormat kepada Universiti Bikers, saya DJK dan juga ahli-ahli Universiti Bikers dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saudara pengarah surah Al-Jawahir Ustaz Muazzam bin Abdul Majid, Pengurusi Komanda Saudara Hazim bin Muhammad Nabi, Pengurusi JBP yang ke-59 Haji Muhammad Abdul Rahman, yang besar Pengurusi Universiti Bikers Haji Suhari bin Akhir, dan Pengurusi handsome boy Cik Fauzi, yang syukur hormat UB Bikers Tuan Jaristo Syamin, untuk pengetahuan adik-adik siswa-siswi, Jaristo adalah mantan AJ Matematik. Ada yang jumpa tak? Ustazah Wan tak jumpa Dah lama dah. Dah lama. Rakan-rakan pensyarah, Ustazah Wan kan?